Assalamualaikum, selamat datang ke channel Bola Alik. Alright gang, pada minggu ni game Piala Malaysia kembali semula, di mana tim-tim lain semua dah main dah. Untuk game suku akhir yang pertama, JDT dengan Melaka baru je nak main, sebab JDT tu hari ada game ACL Elite. So, keputusan penuh perlawanan, JDT berpesta jaringan gang, 5 biji mat. Tapi kira okey sikit lah, sebab last game itu hari Melaka kena 7-1. Yang paling menjadi tumpuan pada game kali ni, Ajedin Mujagid gang, first debut hat-trick terus gang. Lain macam mat, bekas pemain pasukan Sabah. So, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita layan game ni sama-sama. Let's go. Alright gang, ini dia pertemuan di antara pasukan JDT bertemu dengan Melaka. Game suku akhir yang pertama Piala Malaysia. Suara baru nak ada balik kan. Itu hari hilang video reaction game ACL apa semua pun tak boleh nak buat lah. Pak Juyong, Mujagid gang, yang cukup menarik dari set. First debut, first goal, Ajedin Mujagid, bekas pemain Sabah. Simple gila gol dia. Di sini 4 minit. Kita tengok balik macam mana gol dia berlaku tadi. Pak Juyong tanduk. Tak ada seorang pun yang marking dia kan. Tak ada seorang pun yang marking. Tak dukan Pak Juyong tu ngam-ngam dekat kaki Mujagid kan. Dia tapping terus je. Pam. Masuk gitu je. Yang dilakukan semua bola watching. Sepakan percuma untuk JDT. Itu Havel lah. Feroz. Peluang lagi untuk Mujagid. Semakin berbisa. Ajedin Mujagid lagi gang. Ini adalah kali pertama dia diturunkan Sebelum ni dia dah masuk JDT, dah umum dia lama dah. Cumanya yang ni baru dia dapat turun ni gang. 2 biji mat. Tidak kurang lebih 2 minit. Feroz Barudin assist pula. 2 defend assist gang. Tadi Pak Juyong, kali ni Feroz Barudin. Kalau kau tengok gol ni lebih kurang sama macam gol pertama tadi defend tanduk, ngam-ngam dekat Mujagid, Mujagid tinggal masuk gol je. Tempat pun lebih kurang sama kat belah ujung sana. Tu dia peluang daripada Melaka pula. Melaka. Selepas rempatan yang dilakukan oleh Dodong Yung. Hamparan penting dari Christian Ahmad. Sayanglah peluang. Biasa kalau Christian Ahmad yang turun risau, sebab memang dah ada apa? Sebelum ni dia turun mesti dia bolos kan. Kena pula ngam-ngam peluang macam ni. Aku ingatkan nak masuk dah tadi, tapi dia dapat save lah. Ada sedikit terpisah daripada Abad baik. Melaka datang lagi peluang Dodong Yun. Yang baik, percubaan terus dari Dodong Yun. Tinggi sikit kan. JDT lepas dapat 2 gol macam agak sedikit kurangkan tempo perlawanan. Aku tak tahu kenapa. Sebab Melaka boleh main geng. Melaka boleh kontrol bola lama kau. Dah ada beberapa peluang untuk Melaka ni. JDT. Siapa ni? Akiche. Peluang keemasan. Sikit lagi. Havel. Keeper dah tepi dah, Nacho Mendes. Terima kasih Irfan Zakaria. Itulah jawapan. Baiklah dia punya clearance Irfan Zakaria kan. Keeper dah tewas dah tadi, dah terbang tadi kan susulan Nacho Mendes tu. Sudah boleh menghasilkan jaringan yang ketiga.
Di Irfan Zakaria kat depan tu. Kemudian Gila, Mat. datang Irfan untuk Serius cakap, clearance dia ni memang baik lah. Menanti sepakan sudut dari Hector Havel. Ke tengah, tadukan. Mujagik palang. Bergson. Keeper menafikan pula geng. Haziq Aiman oleh Oscar Ribas dan juga Bakson. Bergson game kali ni tak ada lelak lah. Kurang menjadi dia nampaknya. Dari Oscar Ribas, kemudiannya follow up yang dilakukan oleh Bakson. Untuk klasik Cik Rashid semula. Cik Rashid. Depan tadukan. Sayang. Free header dari Ahmed. Aduh mak, sayang mat. Ada banyak peluang Melaka Kalau dia memanfaatkan peluang yang dia dapat, sepatutnya dah ada 2 gol lah dia. Ini antara peluang yang sepatutnya menjadikan gol. Abad Ahmad dah belajar daripada kesilapan lah aku. Dia perform pula malam ni Samsaldin. Ada lagi. Terus mencuba. Itu peluang terbaik. Cik Rashid yang bola tadi ngam-ngam dah geng. Kau tengok tu, ngam-ngam kat kepala dia Kaki abad pula kat situ. Cik Rashid tepat mencari Ahmed Samsaldin. Ada kaki dia. Dia dah belajar daripada kesilapan dah tu. Hantar ke depan. Oscar. Tampanan penting dari Oscar Ribas. Mujagik. Terus untuk hat-trick. Selepas berjaya. Bukan 1, bukan 2, tapi 3 hat-trick mat. First debut hat-trick. Boleh macam Mujagik Tekak gatal lagi geng. Suara baru nak elok sebenarnya. Tengah simpan suara juga ni. Sebab esok ada game best ni. Selangor lawan Negeri Sembilan. Game panah agak Dengan cerita Negeri Sembilan nak comeback Dan lagi 1 minggu depan pula ada game ACA Elite tu. JDT lawan dengan Fasi Kobe tu. Game penting tu. Itu game penting tu geng. Sekarang jerit kuat sangat sekarang. Hilang suara. Tak jadi apa nanti kan. Bertahan. Namun kemarahan. Hidalgo kan. Berpunca daripada Hidalgo sebenarnya. Oscar Ribas tadi dapat save. Mujagik ni nampak dia sharp lah kat depan pintu gawang gol baik. Dan positioning dia kan. Memang ngam-ngam ada dia kat situ kan. Peluang tu kan. Mujagik. Ni Hidalgo. Dari Hidalgo, bijak dari Hidalgo. Chippingnya terus. Bola chip mat. Keeper lemas. Baru saja saya bicarakan. Satu kesilapan dalam kawasan sendiri. Memang tak ada yang marking dia kat situ. Memang ruang yang agak besar lah. Keeper salah jangka lah. Dia tak sangka yang Hidalgo akan chip bola tu. Bola daripada kesilapan Aziz. Mujagik ada assist lah mat. 1 assist. Aku baru perasan ni. Tu 29 Mujagik tu. IQ bola sepak yang sangat menarik. Bukan kata hat-trick ke. Ada 1 assist Mujagik yang sangat menarik. Gelir meh. Bapak laju. Menghasilkan sesuatu. Gelir meh. Dan pastinya Marcus Guillemets. Back to back score kan. Dan gol dia dengan last game itu lagi lebih kurang sama. Dia placing bola macam tu. Bagaimana transisi. Cuma ACL itu ada keeper. Yang ni tak ada keeper. Keeper dah tergelongsor kat ujung mana tadi lah. Tinggal defend dah ni lah. Sekejap. Aku macam perasan. Sekejap. Siapa yang assist tu baik gila bola dia. Sekejap. Tak ada lagi, tak lagi. Bagaimana Mujagik ya assist 29 kan baju ni kan. Sekejap. transisi Allahu Akbar. hantaran itu Mujagik kan. sangat menarik. Mujagik kan tadi Sekejap. Dimulakan tak apa nak perasan sangat. Larian laju Mamat ni. yang datang. Itu masa dia jolok bola sikit. Keeper lambat sikit tu. Dia dah on VTEC lah tu. Hanya memerlukan Mujagik lah aku rasa. dan ianya. Cuba korang komen sikit, betul tak Mujagik? Aku rasa Mujagik tadi dia punya assist. Maknanya kalau betul dia assist tadi tu, 3 gol 2 assist. Lain macam. Lain macam, memang jackpot Terjemahkan.
oleh Marcus Guillemets untuk jaringan yang kelima. Tapi itulah kadang-kadang tak boleh nak bangga-bangga sangat. Nanti orang cakap apa lah, lawan Melaka boleh lah kan. Tak apa, kita tunggu dia tengok. Kod dia dapat masuk dalam squad untuk game ACL minggu depan. Sebab aku watch along tadi ramai yang komen. Mujagik tukar lah dengan Jairo kan, game ACL depan kan lawan Visi Kobe tu. Kita tengok lah nanti dia turun ke tak. Bagus semula. Antara pendek. Okey, cantik. Menarik. Dan Teto. Offside tu Teto tu. Sentuhan pertama yang dihasilkan oleh Joao Patut Figueiredo. lepas dekat Hidalgo lah. Sebab Hidalgo on the run tu. Dia one two dengan dia. Dia one two dengan Joao Figueiredo tadi tu. Satu sentuhan. Silap lah. Jaringan yang ke-6. Offside ni kan. Alhamdulillah. Offside, clear offside. Sayang tu Hidalgo, patut lepas kat Hidalgo tadi tu. Kena tiang Tito Martin. Cubaan secara solo. Hidalgo. 90 minit telah pun dilepasi. Dan tiupan whistle perkara Alright gang, tamat perlawanan gang. Asrul Amin. JDT berperisa jaringan 5 biji gang. Alright, tamat perlawanan Bekalan yang cukup selesa untuk JDT apabila bertandang dekat Stadium Han Jebat pula nanti Aggregate 5-0. Aku rasa korang pun dah tahu lah siapa yang akan layak ke semi-final nanti lah. So, kalau nak cakap Melaka akan buat comeback nanti agak mustahil lah. Susah. Tapi serius aku cakap respect lah. Gameplay pasukan Melaka lain macam malam ni. Lain macam. Nampak dia orang pun dah start ada peningkatan sebenarnya daripada game sebelum-sebelum ni. Cantik gameplay dia, ada tekanan Dia orang boleh main bola. Dia boleh kontrol bola tau. Kalau kau tengok game tu tadi, korang tahu lah macam mana Melaka main kan. Dan peluang dia orang banyak sebenarnya. Tapi satu je, final pass, finishing dia. Itu je masih lagi kurang. Kalau dia orang manfaatkan peluang-peluang yang dia orang dapat, dia convert dengan jaringan, at least ada 2 gol lah tadi. So gang, menjadi tumpuan pada malam ni Mujagid gang. Aku baru perasan. Yang aku perasan dia hat-trick rupanya ada 2 assist gang. Betul lah kalau tak silap aku, ada 2 assist dia bagi tadi. Dia pakai jersey nombor 29 tadi kan. Satu pembelian yang berbaloi lah. Tapi mungkin terlalu awal lagi kita nak cakap kan. Mesti ada orang ramai cakap kalau kau bangga-banggakan Ajedin Mujagid ni kan, kau ramai orang cakap alah lawan Melaka boleh lah kan. Okay, kita nak tengok nanti dia ada tak dekat game ACL pada minggu hadapan. So gang, boleh bagi suggestion sikit tak untuk game minggu hadapan? Aku akan turun ke SSI layan game JDT dengan Visi Kobe, game ACL Elite, game yang penting untuk JDT, dijangkakan full house nanti. Dan aku nak tanya korang, mana kedai pot makan yang best-best gang, yang tak jam. Sebab first CNY kan, takut jalan jam. Bagi jalan yang tak jam sikit, kedai yang best. Nanti korang drop dekat ruangan komen kedai mana yang aku patut kena singgah kan. Kita nak lepak makan dulu kat sana. So, untuk video pada kali ni aku rasa cukup sampai di sini saja. Bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.